Orang kata kerja-kerjaan terjamin, betul ke? Semua benda terjamin guys, sebab yang bagi rezeki Tuhan guys. Yang penting korang usaha, selagi mana korang usaha, selagi tu korang terjamin. Tu aku punya mindset. Apa pun kerja kau, kalau kau usaha, kau akan terjamin. Sebab Tuhan confirm bagi sesuai dengan kau punya usaha. Kalau kau punya usaha tu sesuai untuk jadi kaya, kau akan kaya guys. Orang tak kaya sebab dia kurang usaha. Orang kita suka salahkan Tuhan. Bila tak kaya, dia salahkan Tuhan. Oh, takdir saya. Betul guys, takdir. Tapi kau kena tengok dari segi usaha guys. Kalau kau miskin, maknanya usaha kau belum cukup. Lagipun aku nampak yang sembang kerja keras ni, dia tak kerja keras pun. Kau kerja kerani selama 30 tahun. Lepas tu kau sembang kerja keras. Kerja keras kepala bapak awak. Kalau awak kerja keras, awak akan buat benda lain selain kerani. Kerja kerani, jangan berhenti. Kerja kerani, balik kerja kerani tu berniaga. Masalahnya kau tak buat benda tu. Kau just stay sebagai kerani selama 30 tahun and kau tak belajar berniaga and kau tak buat apa, kau just tu je kau buat. Lepas tu kau sembang tak ada rezeki. Jangan salahkan Tuhan guys, salahkan korang. Sebab bila kita usaha, Tuhan confirm bagi. Itu mindset aku. Bila kita bersangka baik dengan Tuhan, itulah yang akan jadi guys. Untuk paid review, kalau korang nak DMA tolong promote korang punya business, korang PM je account ni, DMA Islam.